Alamak, dekat sini ke? Kak, saya dah sampai dekat location akak ni, Kak. Macam tak ada rumah je kat sini. Oh, ya ke? Ada apa je kat situ, Dik? Ni ada pokok pisang, Kak, kat sini. Pokok pisang. Betul lah tu, Dik. Adik jalan ke depan sikit, Dik. Jalan depan? Ni rumah kat semua ni. Lain macam aku dah lama tak dapat buat benda-benda macam ni. Hello, Kak. Ya, Dik. Okey tak? Lepas tu, Kak, kat mana, Kak? Ada apa je kat situ? Dekat sini ada kura-kura yang besar, Kak. Awak serius tak? Serius? Ni kura-kura dia besar ni, Kak. Oh, ya ke? Adik cuba jalan ke depan. Ke depan? Ya. Okey. Banyak kura pula sini kan. Kenapa, Dik? Ada apa situ? Dekat sini, Kak, banyak butterfly rama-rama. What? Ya. Are you serious? I believe I can fly. Adik cuba jalan ke depan je. Okey. Lepas tu kat mana, Kak? Yang kat situ ada apa pula? Ni, Kak, ada siapa nama? Ajis Ajis. Ya. Oh, bagi makan abang. Bagi makan. Jalan ke depan sikit, Dik. Aduh. Lepas tu, Dik, nanti adik akan nampak rumah warna kelabu tau. Bubung Z, kali biru-biru. Okey, Kak. Lepas tu pintu ni, Kak. Lepas tu? Alamak. Kenapa tu, Dik? Tadi saya jumpa bapak buaya. Ni anak buaya. Buaya? Aku dapat seekor je tau. Aduh, Kak. tak pening lah, Dik. Kau sampai mana dah tu? Aduh, kakak pening ni tempat apa ni, Kak? Ada benda kuning-kuning ni, Kak? Ada kuning-kuning? Barang saya ke tu? Dik, cuba kau cari yang ada tulisan-tulisan ke, signboard ke, yang akan senang nak cari kau kat mana. Saya dekat Taman Rama-Rama lah, Kak. Dari Pilihan Melaka. Ada kat situ ke? Akak salah bagi ni. Apa? Kalau ikutkan location tu, akan apa buat dekat adik akak tadi? Masih tu, Kau bagi Kak. location